Assalamualaikum semua. Jumpa lagi dalam Ikazlan Channel. Okey, video kali ni saya nak masak apa pula? Video ringkas untuk kali ni saya nak masak sayur. Tapi ada satu jenis sayur yang rare pada saya lah. Sebab saya first time beli dan saya first time nak masak. Dia macam-macam cara masak. Dia ada sambal, ada goreng, ada tumis, ada masak lemak, macam-macam. Tapi hari ni sebab dia sikit je, saya dapat sikit je sayur ni, jadi saya nak masak simple je lah. Saya nak masak tumis je. Korang nak tengok saya beli sayur ni dekat mana? Korang tengok video yang ni. Jauh tau saya beli. Saya dah beli dekat Kemaman sana. Hari tu saya bercuti kat sana. Lepas tu saya nampak sayur ni, kebetulan tinggal satu je, satu ikat je. Sayur ni apa lagi, kita terus lah beli kan. Sebab memang sayur ni saya cari area saya ni susah lah nak dapat. Tebu telur saya nak buat, saya campur je. Sebab saya nak masak lemak pun macam sikit kan. Jadi kita buat, saya campur dengan kawan-kawan dia, iaitu kacang buncis, cili besar, lobak, baby corn dengan apa ni, lada besar. Selain tu saya ada bahan untuk menumis, bawang merah, bawang putih dan juga ikan bilis. Okey, jom saya nak kupas tebu telur ni. Tebu telur ni sebenarnya apa, saya tengok dia pucuk tebu tau, pucuk tebu. Kita tanam tebu tu, lepas tu atas dia tu macam ada pucuk. Macam ni nak kena potong tak Potong tak? Wish, lembut dia. Dia macam kuih apa, putu piring pula. Korang tengok saya patah dua lah. Besar sangat kan? Besar. Macam ni dalam dia. Korang tengok ada juga tau dia orang buat ni, hancur-hancurkan masak goreng telur dadar. Masukkan bawang putih, bawang merah dan juga ikan bilis. Bismillah. Okay, kita tumis macam biasa sampai kekuningan lah sikit. Okay, saya nak campur sos tiram sikit untuk saya punya sayur campur. Saya guna yang ni sebab yang ni sedap. Kemudian masukkan lobak. Sebab lobak ni dia ambil masa sikit nak lembut. Masukkan bahan-bahan lain lah. Bismillah. Kacang. Okey, tebu telur tu nanti kita masuk last sekali. Okey, masuk sos tiram sikit. Saya tak letak perasa garam, sebut perasa semua saya tak letak sebab sos tiram ni dah sedap dah cukup sedap dah. Kita letak ni je. Okey, dan last sekali masukkan tebu telur. Bismillahirrahmanirrahim. Kacau dia. Teruja nak rasa tebu telur ni macam mana. Korang yang pernah makan tu, korang komen lah kat bawah. Korang masak apa tebu telur ni. Lepas tu tempat korang yang paling banyak ataupun selalu jumpa tebu telur ni kat mana. Kita masukkan air sikit. Okey, kita nak bagi bahan dia semua sebati kan. Kemudian kita tutup sekejap. Bismillah. Okey, lepas 2-3 minit kita buka lah, menutup ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kacau-kacau dia. Okey, tebu telur ni saya tengok dah lembut. Dah rasa macam lembut. Okey, kita dah boleh tutup api lah ni.
Bismillah. Alhamdulillah. Mari kita coba. Ambil sikit. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap ke tak? Bismillah. Rasa dia okey, rasa dia macam putik jagung. Macam putik jagung sikit-sikit, tapi dia lembut. Okey, dia lembut. Kalau putik jagung kan dia macam ada rangup dia kan, tapi tebu telur ni dia lembut. Kobis bunga. Kobis bunga. Tu ada adik-adik dia lah tu. Okey. Okey, betul lah cara saya ni masak dia tak terlalu lama sangat. Alhamdulillah. Korang jangan lupa untuk cuba. Okey, sampai sini saja video saya untuk kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, share dan komen. Bye bye. Assalamualaikum.